benda tu agak fresh sikit lah tengok Brand New Day ni. So today aku akan review satu filem yang memang ditunggu-tunggu untuk tahun ni. And then kalau based on baju pun kau dah tahu dah cerita apa kan. So hari ni aku akan review filem Spider-Man Brand New Day. So filem ni didirect oleh Destin Daniel Cretton, director yang telah mendirect filem Shang-Chi. Dan aku sangat suka gila filem Shang-Chi tu dengan dia punya action semua. Memang ngam gila. Apa yang best tentang filem Spider-Man Brand New Day kan? So nanti aku akan share dengan korang. Aku nak thanks dulu kepada Sony Picture Malaysia, Cinemagic dan Buzzpop untuk aku pergi ke light show Spider-Man pada 24 hari bulan hari tu kot, tak silap aku, dekat TRX kan. Pada 28 hari bulan aku dapat tengok premiere untuk filem ni. Dan kali kedua aku tengok pada 30 hari bulan dekat My Town. So aku tengok dekat Hall Big. And then pada 28 hari bulan tu aku tengok pada 4DX. So itu adalah premiere lah. Apa yang aku dapat untuk movie Spider-Man Brand New Day ni kan, ada dapat banyak poster. Ada satu poster besar aku dapat, besar gila kan. So tak adalah aku nak tunggu dia tunjuk dalam ni lah. So selain tu aku ada dapat ni stiker, kau boleh tengok, dapat stiker kan. And then ada dapat keychain. So lepas tu ada pin kalau nak tampal dekat baju ke apa kan. Ini aku dapat pada 30 hari bulan hari tu, time aku tengok Spider-Man ni kali kedua dekat Big Atmos. So ini poster dia. Dan ada juga poster kecil Spider-Man Brand New Day. So dia reflect punya poster. Ada 3. So korang boleh tengok kan, boleh nampak kan. And then the last one is this one. So tak lupa juga aku dapat baju lah time pergi light show tu. Filem ni dia mengisahkan tentang apa lah? Filem ni dia mengisahkan tentang Peter Parker selepas dia wipe semua memori orang, kenal dia as a Spider-Man. So semua orang lupa. Dan benda ni terjadi selepas No Way Home lah. So filem ni adalah selepas 4 tahun yang dia alami, apa yang dia buat selepas 4 tahun tu. Dan dia banyak ups dia punya skill semua benda tu. Dan terjadi satu event yang membuatkan dia rasa macam dia tak boleh solve this case. So amat susah untuk dia handle case ni. Kalau kau nak tahu apa, korang akan tengok filem ni dekat wayang nanti dekat korang. Filem ni dah tayang pada 30 hari bulan. So siapa yang dah beli tiket ke, belum tengok lagi ke, boleh ajak satu family pergi tengok. Filem ni memang best gila. Itu saja untuk dia punya sinopsis. Dan aku cerita sedikit lah siapa yang direct semua kan. And then jom kita terus pergi kepada dia punya review. Let's go. Welcome back to Movies Channel. So today aku akan review satu filem yang orang tunggu-tunggu gila, filem Marvel yang akan buat kita sorak dalam hall. Sorak ke tidak kan? So nanti aku akan share dengan korang. So filem tu adalah filem Spider-Man Brand New Day. Filem ni aku tengok 2 kali, which is yang 30 hari bulan aku dah beli lama sebelum aku dapat premier tiket ni. Dia premier tiket pada 28 Julai hari tu dekat JSC One Utama. Dan aku tengok dalam format 4DX. So pada 30 hari bulan tu aku tengok dalam format Big Atmos lah. Aku akan share dengan korang the lights and the hate untuk filem Spider-Man ni. Is it the best Spider-Man movie ever? So ini adalah filem yang keempat untuk Spider-Man Tom Holland. Dan kita ada pada Tobey Maguire kita ada 3. Spider-Man 1, 2 dan 3. Dan Amazing Spider-Man kita ada 1 dan 2. Ini adalah untuk versi Tom Holland kita ada 4 movie termasuk yang ini lah. And then kita akan terus pada aku punya review. Jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. Back to the topic, aku akan share dulu dengan korang apa yang aku suka dulu dalam filem Spider-Man Brand New Day ni. First, benda yang aku suka dalam filem Spider-Man ni adalah it's a brand new Spider-Man. Memang fresh gila yang didirect lah oleh Destin Daniel Cretton ni. So bagi aku, cara dia buat Spider-Man ni nampak fresh dalam filem Brand New Day ni memang betul lah. It's a brand new day. It's a brand new Spider-Man. Sebab kalau kita tengok daripada Spider-Man Homecoming, Far From Home, No Way Home, dia adalah Spider-Man yang kita boleh cakap is a bantuan from Tony Stark. So all the suit, all the tech, all the AI is memang bantuan daripada Tony Stark sendiri. But after the wipe memory semua orang tu spell tu kan, Peter Parker ni dia cipta sendiri dia punya suit. And then the suit is really good. Memang lawa gila. Dan suit tu adalah campuran antara Tobey Maguire dan Amazing Spider-Man. Dan terjadilah suit Spider-Man Brand New Day ni. And then it's look like bagus sebab dia punya suit tu nampak bila kena angin, suit tu bergerak-gerak. So dia tak nampak lekat pada badan tu. Nampak realistik lagi dekat situ kan. Bagi aku, benda yang first yang aku boleh cakap ni is a fresh Spider-Man yang aku boleh cakap. And it's look really good untuk filem yang keempat ni. And aku suka gila. Nombor 2 pula yang aku boleh share dengan korang adalah dia punya action dalam filem ni is really gempak gila.
dia fight dengan Hulk, dia fight dengan The Hand, dia fight dengan Scorpion. So benda tu really good. And then macam korang tahu, kalau korang pernah tengok Shang-Chi kan, Destin Danny Cretton ni dia direct Shang-Chi and dia bawa elemen action tu ke dalam Spider-Man ni. So benda tu nampak really good and memang intense gila. Lagi-lagi fight dia lawan dengan Hulk, and kita pun dah lama tak tengok Hulk yang versi ganas gila macam tu kan. So dalam ni korang akan tengok how Spider-Man gaduh dengan Hulk. Itu memang bagi aku memang gempak gila. Dan tak lupa juga time dia lawan dengan The Hand. Dalam trailer pun dah tunjuk, ini bukan spoiler, cara Peter Parker ni menggunakan dia punya web semua tu, banyak gila cara dia gunakan web. Dia tak macam sebelum ni dia atas bantuan Tony Stark punya teknologi kan. So dalam sekarang ni bila kita tengok Brand New Day ni, dia menggunakan kreativiti dia sendiri. So kalau korang main game ke apa kan, PS4, banyak dia ambil daripada game-game tu, portray dalam filem Brand New Day ni. So benda tu yang aku suka. Dia punya action memang best gila and korang akan amazed tengok dia punya action. Lagi-lagi time The Hand pun best juga. Dalam trailer pun ada tunjuk yang dia buat tornado web kan. Memang gempak gila. Nombor 3 pula yang aku boleh cakap dalam filem ni yang aku suka is dia punya acting untuk all the cast yang ada dalam filem ni. And the highlight is Peter Parker, Tom Holland dan Frank, Punisher, MJ, Ned. So 4 watak ni yang aku boleh highlight is sebab dia punya chemistry tu memang ada. Lagi-lagi aku suka part Peter Parker dengan Punisher. So Punisher ni dah lah memang kejam nak mampus kan. Bila kita tengok diorang bergaduh ni, memang dia punya chemistry tu ada and it's look naturally bonding lah kat situ. Aku suka gila dalam masa yang diorang bergaduh ni apa ke, tapi diorang ada nak bantu satu sama lain. So benda macam tu memang best gila. Dan tak lupa juga pada MJ dan Ned, and lagi-lagi pada MJ punya watak. Sebab kalau kau dah tengok pada Homecoming, Far From Home, No Way Home, kau nampak karakter MJ ni macam tak suka lah lakonan dia macam meh biasa je kan. Tapi dalam Brand New Day ni, aku boleh kata lakonan Zendaya as MJ dalam filem Brand New Day ni is really good. So memang best lah cara dia portray, cara dia express dia punya feeling yang dia dah lupa apa benda yang terjadi tu. Benda tu memang really good dalam filem ni. So itu saja benda yang aku suka dalam filem ni. And then tak lupa juga, aku nak tambah sikit. Kalau korang tahu, sebenarnya dalam filem Brand New Day ni, dia adalah gabungan daripada orang yang buat VFX pada The Amazing Spider-Man. So kalau korang tengok how the swing, semua benda tu jadi, adalah hayunan ikonik daripada The Amazing Spider-Man. Nombor 1 dan nombor 2. So orang ni adalah Jerome Chan. Orang ni yang membuat VFX untuk Brand New Day juga. And then aku amat suka, and diorang menggunakan practical, menggunakan swing yang dibuat. Dan hari tu kecoh yang Tom Holland masuk hospital sebab dia accident kan, buat benda ni, dia patah tak silap aku lupa. Benda ni memang it's a good thing yang diorang menunjukkan diorang menggunakan swing yang practical. Ditambah baik dengan Jerome Chan punya VFX yang dia buat pada Amazing Spider-Man, and really look very nice. Dan kita boleh nampak how the New York looks like. So dia swing celah-celah bangunan. So benda-benda tu memang ada dalam Brand New Day ni, and it's really good. So congrats for director sebab kau dah suntik fresh thing dalam Brand New Day punya Spider-Man. Kita pula akan pergi pada benda yang aku tak minat dalam filem ni. Sebab dia bukan a perfect Spider-Man filem yang aku boleh katakan. Dia best. Cuma dia adalah benda yang aku tak berminat sedikit dalam filem ni. Benda first yang aku boleh cakap is dia tak ada surprising moment dalam filem ni. Sebab dalam trailer pun dia ada tunjuk all the villain yang ada kan. Tapi sayang sebab dia dah tunjuk semua bendanya dalam trailer. Tapi adalah a few thing, aku tak nak spoil benda apa yang dia tunjuk lagi dalam filem. Tapi apa yang korang tengok dalam trailer tu, dia punya villain tu memang ada, tapi takat tu je. Sebab dia tak expandkan how dia bergaduh dengan all the villain yang ada, macam Scorpion, lepas tu ada Boomerang, The Hand. So benda tu just sikit je scene tu pada awal filem saja. Dia nak menunjukkan how Spider-Man Peter Parker ni dia bantras all the street level punya villain. Benda tu nak bagus, cuma aku agak kecewa sedikit sebab dia tak expand more. And then one more thing yang aku boleh cakap kat sini, sebenarnya watak Scorpion ni dah di-tease pada filem kedua dia, which is Far From Home. So kalau korang perasan the end sebelum time ni, siapa tu yang jahat dia tu masuk prison kan.
So dia ada berbual dengan seorang ni, which is itu adalah watak Scorpion yang ditis pada filem kedua. Sayang sebab dalam Brand New Day ni, bukan aku tak cakap fight with the Scorpion tu tak panjang. Dia tak adalah panjang, tak adalah pendek. Tapi Scorpion is not the main villain yang ada dalam Brand New Day ni. Benda tu agak kurang cukup untuk dia tambahkan scene the fight with the street level villain ni. And then itu first. Nombor 2 pula yang aku boleh share dengan korang yang aku kurang berminat dalam filem ni adalah dia terlalu panjang sebab runtime dia, aku tak silap aku 2 jam lebih. Dia terlalu panjang sebab ada momen-momen yang kau rasa macam nak habis tapi sebenarnya tak, dia tarik lagi. Ada 2-3 scene yang aku rasa macam dah nak habis lah ni kan. Is it the ending? Tapi tak, dia tarik. Banyak kali dia tarik. Dia punya jalan cerita tu kurang ngam lah dia punya graph kan. Sebab dia more on Peter Parker punya kehidupan selepas apa yang terjadi. So dia sedih semua benda kan. It's okay about the emosi semua tu memang okay. Cuma dia terlalu draggy sangat lah dalam filem Spider-Man Brand New Day ni. Nombor 3 pula yang boleh aku share dengan korang adalah dia punya post-credit scene. So post-credit scene ni ada pada hujung sekali. Lepas dah habis semua tu, baru ada. So just satu saja post-credit scene. Dan aku rasa post-credit scene tu dia tak macam impactful. Benda ni memang impactful kalau korang tahu what's gonna happen in the Doomsday and Secret War kan. Tapi korang ada satu filem ni je untuk sampai ke Doomsday nanti bulan 12. So aku agak frust sebab maybe korang dah tengok leak ke apa ke dekat threads ke IG ke benda tu kan semua. Tapi kalau korang rasa apa yang ditunjukkan dalam post credit tu is a impactful thing, aku rasa tak. Sebab takkan korang nak simpan lagi benda-benda yang akan lead to the Avenger kan. Sebab benda ni adalah filem last untuk kau tunggu Doomsday nanti bulan 12. Tapi kau justice benda tu macam benda tu simple je. Tapi kalau korang faham apa function post credit tu, it's good lah. Cuma kalau orang yang tak faham tu dia macam sayang. Sebab aku hope sangat pada post credit tu dia tunjuk maybe Venom. Sebab aku ada baca maybe dalam Secret War nanti Peter Parker akan pakai Venom suit. So tapi tak ada pun, dia tak tunjuk. So benda tu agak frust sikit lah tengok Brand New Day ni. Tapi it's a good movie. It's a best Spider-Man movie juga pada aku. Tetapi ada flaws yang dia kena tambah baik nantilah. Bagi aku itu saja yang boleh aku share. Before that, rating filem untuk Peter Parker Tom Holland ni aku boleh kelaskan pada 4 sebab dia ada 4 filem je kan. Nombor first aku boleh letak No Way Home. Nombor 2 Brand New Day. Nombor 3 Far From Home. Dan the last one is Homecoming. Itu rating aku untuk kesemua Tom Holland punya Spider-Man. Dan maybe ini adalah aku punya review sendiri. Aku tak tahu apa yang korang rasa bila tengok Brand New Day ni. Siapa yang dah tengok boleh komen dekat bawah. Aku nak tahu juga apa reaksi korang, review korang about Brand New Day Spider-Man ni. Is it best? Is it 10 over 10? Ataupun lower than that? Ataupun lower daripada yang aku bagi? Komen dekat bawah. Dan itu saja review yang aku boleh share dengan korang. Filem ni dah tayang. Boleh pergi tengok ramai-ramai dengan family korang dekat wayang yang terdekat dengan korang. And then filem ni tak ada dalam IMAX, tapi dia ada dalam 4DX, ScreenX dan Big. So 3 format ni ada kalau kau nak tengok. Berapakah rating yang aku bagi untuk filem Spider-Man Brand New Day ni? So it's a good movie. It's a fresh Spider-Man movie. But sorry, aku boleh bagi sebanyak 8/10 untuk Spider-Man Brand New Day. So itu saja review aku untuk filem ni. Dan thank you for watching my video sampai habis. And that's all for my review. Bye-bye.